Alright, ini antara menu istimewa. Ini istimewanya sambal ikan siakap di mana-mana pun ada, tapi sambal ikan bakar ni. Ini sambal dia bang, tengok sambal daripada merah hinggalah warnanya tua, merah tua, dan diperahkan limau memang jadi. Dan ini juga siapa-siapa nak menu yang biasa, saya ada juga nasi lemak ayam. Nasi lemak ayam. Okey dek, kasih hantar. Alright, ikan bakar, nasi lemak ayam. Boleh zoom sikit tak? Saya ada nasi lemak kambing, cumi-cumi, macam-macam lagi ada, udang galah, Alaska king crab. Lepas tu saya ada menu western, chicken chop, lamb chop, fish and chip, semua ada. Okey, yang nampak video saya tolong sekejap ni. Jangan lupa dapatkan souvenir saya di sini . Ni souvenir saya, ada kuih tart, Elmer London. Sambil-sambil siapa-siapa yang bercuti kat sini jalan-jalan, jangan lupa dapatkan juga. Ada hamper. Dan juga ini juga yang terbaru. Dek, bincang kejap. Oh, ini juga abang. Dan jangan lupa korang dapatkan ini, nasi lemak kambing, nasi lemak sotong. Nasi lemak sotong, cumi-cumi, nasi lemak kambing. Ini 29.90 sen. Okey, dan jangan lupa dapatkan ini, saya punya bilis garing abang lobster, ada muka saya. Ini adalah ikan bilis mata biru, ikan bilis kualiti yang terbaik. Dan ini kita proses menggunakan satu mesin yang bagi dia betul-betul garing. Selepas goreng kita gunakan mesin. Dan juga dekat dalam ni korang takkan jumpa lada kering, takkan jumpa bawang goreng bersepah-sepah. 100% ikan bilis mata biru, 200 gram. Cita rasa Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia. 35 boleh dapatkan dekat dalam saya punya restoran, ataupun boleh dapatkan dekat dalam beg yang berwarna kuning. Okey guys, dan yang mana belum follow, tolong tekan button follow sekejap untuk saya. Tolong share, repost. Okey, dan tolong komen, salah ke tidak seumur hidup sekali layan sambal bilis garing abang lobster. Cuba komen. Kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah.